Hari ni kau tengok Asian Food Hunting ada kat mana? Ada dekat Klang. Kita ada dekat Pulau Indah. Hari ni dia special dia apa tau? Yang special dia kau tengok kita buat dekat pekarangan masjid ni, dekat parking ni. Sebab apa tau? Kita ada penceramah-penceramah yang terbaik nak bawa untuk korang. Sesekali, apa kata festival event food ni kita gabung dengan masjid. Barulah best kan? Jom tengok apa menu-menu ada dalam ni. Dalam ni menu-menu kampung. Macam-macam air menu-menu Thailand. Itu belum dimsum Chinese food punya. Arab pun ada. Orang kata memang rambang mata lah kalau datang dekat sini. Yang penting makanan-makanan dekat sini mesti mau panas-panas bang. Asam jeruk ada. Nasi ganja. Pameran dinosaur pun ada dekat sini tau. Seorang RM10. Kalau masuk 3 orang RM20 je. Tadi dia makan aku punya barang. Persembahan magic show. Main api, cabutan bertuah, pertandingan azan kanak-kanak dan mewarna pun ada. Memang meriah lah dekat Masjid Sultan Abdul Aziz ni nanti. Orang-orang Kelang apa lagi kasih share lah ini video. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan datang dekat sini. Selain daripada menu dia yang best-best dengan ceramah agama nanti, ada juga permainan dan hiburan untuk kanak-kanak dan keluarga tau. Sono anak-anak kan. Shawarma beef ni sebelah beef. Baru aroma dia double. Bismillah. Asian Food Hunting ni antara salah satu festival yang sentiasa mendapat sambutan dengan aktiviti dia dan juga menu-menu dia yang padu. Geng, jangan lupa tau, 2 Mei sampai 11 Mei, 10 hari dia kat sini.